Makan kenduri sampai rasa perut nak meletup. Jangan sekali-kali minum air gas, kononnya nak bagi sendawa. Anda ingat angin tu keluar? Salah. Gas karbon dioksida tu sebenarnya akan kembangkan lagi perut anda macam belon. Lagi seksa jadinya. Kalau lepas makan anda terus baring atau tidur ayam, lemak tu akan terus berkampung di pinggang anda. Tapi, kalau anda pergi jogging serta-merta, darah akan lari ke kaki dan tangan menyebabkan perut anda mogok tak mahu hadam makanan. Silap hari bulan boleh kena GERD, air asid pedih naik sampai ke tekak. Nak lega cepat, buat 2 langkah ni. Longgarkan tali pinggang serta-merta dan cari buah nanas atau betik. Buah-buahan ini ada enzim semula jadi yang bertindak macam gunting-gunting kecil. Dia akan potong daging dan protein yang tersumbat dalam perut tu supaya cepat hancur dan hadam. Lepas tu, pergi jalan-jalan perlahan ambil angin selama 15 minit. Sambil jalan, letak tapak tangan atas pusat dan urut perut ikut arah pusingan jam. Kalau tekak rasa loya atau muak, minum segelas teh pudina atau teh limau suam tanpa gula. Ia akan potong rasa minyak tu serta-merta. Perut kita bukan diperbuat daripada besi. Untuk makan malam nanti, hirup sup sayur atau singgang sahaja. Bagi perut anda bercuti sekejap. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.